Kalau ketum tu penawar, kenapa abang jadi kain buruk setiap kali ketum tak ada? Kalau betul ketum tu buat abang kuat, kenapa abang yang dulu gagah, yang dulu sihat, sekarang bergantung pada benda yang abang tahu tak baik untuk hidup? Ayang tengok abang makin hilang semangat setiap kali ketum habis. Dulu abang yang selalu jaga keluarga, yang pimpin hidup. Sekarang abang yang tunggu ketum datang baru rasa tenang. Tapi tenang tu hanya sekejap bang. Lepas tu, abang hilang arah lagi. Badan makin lemah. Abang cakap ketum buat abang cergas. Tapi ayang tengok, ketum cuma buat abang terus bergantung pada dia. Kalau ketum tu betul penawar, kenapa abang tak boleh berdiri sendiri tanpa dia? Kenapa ketum jadi alasan abang untuk terus hidup, untuk buat kerja, untuk jadi kuat? Kenapa ketum tu yang jadi penyelamat, bukan abang yang berani bangkit tanpa dia? Ayang tahu abang tak nak hidup macam ni. Abang rasa tak selesa kan? Ketum dah ambil banyak dari abang dan abang tak sedar. Ikhtiar dengan pangkal jalan, ekstrak dari Suluh Bayu. Ni bukan benda main-main. Ini langkah pertama untuk abang bebas dari ketum, untuk abang kembali jadi diri abang yang dulu, yang kuat, yang boleh bangun tanpa ketum. Abang, jangan tunggu ketum ambil semua dari abang. Ayang nak abang kembali. Abang yang dulu, yang penuh semangat, yang berani hadapi hidup tanpa ketum. Jangan biar ketum yang kawal hidup abang. Tekan link di bawah sekarang.